2条线。没有关系。没有关系，等一下我传染没有关系。我的意思是说，阿妈没有身体的变化啊。如果你们担心哈，你们口罩要戴起来。那有没有跟太太讲？有，但是我晚一点，我在姐姐过来的时候，我再测一次，我觉得不准。首先，你讲的，它本来就不是。如果100%，如果2条线，我感觉到是对。对。因为我看阿妈是比较没有力气，对，比较没有力气。吃东西也胃口也不是很好。其实这个晚上也咕咕烧个。至少没有发烧啊，没有。
Aduh, ayah ya. Kita mau mandiin Ama. Ini before ya. Ini mau gorengin sarapan Mbak Sita ya. Dikit aja. 1, 2, 3, 4. Nah, bismillah. Oh. Saya tinggal mau kecap bingko lah. 啊，在那边有菜刀，但是会小。我有给他菜刀。感谢三姑丈给我一个红包，谢谢二三姑姑。谢谢哦，新年快乐。期待也还在这里，我还没送给他。等一下我要送给他。不会啦，不会啦。阿妈也很好照顾啦，不是很凶的阿妈，那个不是啦。他不会啊，你刚刚接的那个，他还是摇一摇又对啊，我说这样啊，他不会吞下去啊。以后要大锅子了，对不对？好可惜，那个好贵。煎个萝卜糕。Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Nah, jadi setelah ngepel, beres-beres, mandiin Ama teman-teman. Setelah Ama mandi, aku juga mandi ya karena basah. Terus masakin untuk Mbak Sita. Itu beliau adalah adik Nyonya yang rumahnya dulu tak bersihin itu loh teman-teman. Tadi suaminya ngasih aku amplop merah, belum tak lihat teman-teman. Amplop merah itu tidak pernah saya berharap lebih atau tidak pernah saya menaruh harapan yang terlalu besar, itu tidak ada teman-teman. Dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah kayak gitu. Wah, kok air ya? Tambahnya sedikit garam. Nah, ini sarapannya Mbak Sita ya. Wangji.这是谁的？ Sita， 我要给 Sita。 这是爱谁的？还有谁的？那个是谁？ 大舅妈，二姑，太太2000块。真的，太太是才好的。来，这个三姑给那个洗澡。好，大舅妈1000块，二姑200块。他那个嘞，那个叽叽叫那个阿姨嘞，叽叽叫的阿姨是谁？姑了，谁的姑姑？小姑。不一定哦，不一定送哦，送好没有送好啊。他会最后送。这个是三姑姑给西大，对对，好，谢谢，新年快乐。大家都有。看，那么好的对，送香蕉，送早餐，送钱，真好啊！别他也不喜欢这样子被关在楼上啊，对，很累耶，我也关过7、8天，我累死了。不用放心里面，我们开心就好了。对，是没错，我被关在里面也是一样啊。我跟太太关没有什么关系。你跟他2个人在家里而已啊。对呀、我也是很正常，吃东西也很好，没有什么关系。对呀、是喉咙而已。对啦，喉咙。讲话都啊。对呀、会有点痛痛的这样，我也是被关了7、8天，对，这个怎么样？出来很麻烦。以前我2个礼拜，以前的时候很武汉肺炎很那个的时候，超7天会出来。我2个，个。我的时候我跑掉一次，这喝完了没有？还没，看这边。好亮。
来了。告诉我，我要一直夹起。哦，安尼唱不对。我哪有看？对吧？你们有洗澡了吗？Oh, takut aku. Bawang apa? Bawang putih. Terus arti apa no? Pada tak letus. Lah tuh pedesen mbak, rasa iki saka nggone san kuku, taji omah, kuku, mbokku. Ya Allah, aku entuk ya. Ya entuk lah. Mau tarah bodoh. Hah? Nang kene. Iya. Ora apa-apa lah mau tarah jenenge musibah. Enggak ngene ngosan. Endi botolmu tak isine banyu panas. Aku seorang apa. Oh. Ini kayak dalamnya itu kayak belum matang gitu loh. Punya ibuku ini kayak orang matang loh jeruni. Yakin. Jadi amplop merah Mbak Sita ya wis tak kasih Mbak Sita ya teman-teman. Kemarin itu mereka itu nitipinnya ke saya, sekalian dikasih, sekalian dititipin. Adik Nyonya yang paling kecil itu bilang, ini 200 untuk kamu, 200 untuk Sita. Menantune Ama ya bilang, ini kamu 1000, Sita 1000, nggak ada bungkusnya. Terus Nyonya aku juga bilang, ini dalamnya 2000 untuk Sita. Jadi Nyonya aku tuh wis ngomong dulu teman-teman, nanti kasih yo ke Sita. Tadi adik Nyonya yang nomor 3 itu yang ngasih. Kalau yang pas pagi tadi itu suaminya yang ngasih ke saya teman-teman. Katanya mendoakan supaya Yayu cepet dapet jodoh, rezekinya dilancarkan. Ya aku pokoknya terima kasih, alhamdulillah, matur suwun kayak gitu. Bapaknya baik banget. Nah, apakah saudaranya Yayu itu setelah dulu perkara huru-hara itu ada dendam? Tidak ada dendam teman-teman, saya juga tidak ada dendam. Tapi yang namanya kertas wis dirental-rental, wis diremek-remek itu tidak akan mungkin bisa menjadi halus kembali. Pasti ada bekasnya, itu ada. Tapi masih bisa digunakan untuk menulis, apalagi untuk membungkus nasi bungkus. Nasi bungkus endi yuk, nasi bungkus pojok joyo seperti itu. Bismillah. Nah, kita sambil asah-asah ya. Jongjian都还，反正煎一煎就熟了。对呀，但是也不是好啊，不好剪哦。我嘞，煎哦，我嘞，我用油多一点，会粘过。一定如果没有油会粘过。你看。很聪明的嘞，老师也会做失败啊，很久，还有一段时间太太很快给它关掉。我用油多一点太太，好了。你的手把你们拉肚子。哦，买会啦，怎么会不会？好了，大家早。早。这个龙啊，借到乖里哈，一逛。
Nah, kita suruh motong apel sama buah pir. Nah, ama itu dicoba ya tadi ya teman-teman. Dilihat, dites sama liur, tapi air liur kan itu kurang apa ya? Dibilang itu kurang meyakinkan lah ibaratnya ya teman-teman. Satu garisnya nyata, satunya garisnya buram. Sebenarnya mungkin kalau lewat hidung atau lewat air apa itu tenggorokan punya riak itu pasti positif ya. Itu kan air liur, dikasih minum terus buat kumur-kumur aja 2 garis loh. Tapi mereka itu kayak yang biarin lah. Padahal itu nyata loh. Sama biarin. Mereka abot main. Nah, buah setelah ini nanti pakaiin air garam teman-teman. Ini air filter. Dikasih garam itu fungsinya kalau nggak cepat dimakan biar nggak hitam, kayak gitulah.2条线我没有关系。没有关系，等一下我传染没有关系。我的意思是说，阿妈没有身体的变化啊。如果你们担心哈，你们口罩要戴起来。那有没有跟太太讲？有，但是我晚一点，我在姐姐过来的时候，我再测一次，我觉得不准。首先，你讲的，它本来就不是如果2%，如果2条线我感觉到是对，对，因为我看阿妈是比较没有力气，对，比较没有力气，吃东西也胃口也不是很好，其实这个晚上也咕咕烧至少没有发烧啊，没有什么。每个人不一样哦，有人发烧，没有人发烧。阿妈就是比较轻症状的，或者是台湾现在只能当感冒处理。昨天赶一整天都睡觉一个，对，有时候晚上都一直起来，今天晚上都没有起来，昨天啊，这样很好睡，很好睡，没有，因为没有力气啊。我的意思不是很好睡。哦，要不然他会一直起来，是不是？一直起来是正常，起来走尿尿好。吗？不是，但有带尿布啊。啊，有时候如果身体好，他起来想便说小便，一个晚上都他这样而已，代表他没有力气。那阿妈在家里会戴口罩吗？不会，她不戴的。他应该要戴啊。她如果戴，大家就不用戴。对呀、但是他们都不担心。他有关系啦，我们一起来。对，因为之前弄那个本来就会有这个叫假阴，假的2条线，真的2条线，所以要再多测一次才比较。但是我相信不能对，应该有一点点。不是一点点，不能对。哦，就是确诊的。确诊，阿妈确诊，跟其他传染了。我吃个梨子。有大一点。太大了。太大。是担心他传染哦，我不担心。不是这样的，我们不担心。等一下，我们哥哥送给弟弟，送给妹妹，送给姐姐，这样也不好哥。我们最安全，我们也。蔡宇勋刚中，他不会再中。真的哦，是这样哦。对。哦，我不知道，我有中一次，会不会中？也是会。那时候几月？以前很久的时候，跟太太在一起。different virus， 不同的病毒。哦。很多不同的病毒。还会不会传染？就像一个教室有没有？你有2个同学感冒，但不会全班都感冒啊，只有几个人会感冒而已。哦。等一下看其他也2个。好。哥哥要看其他。不用啊。不用。我 OK，我只是担心他，我只想看诊有没有怎样比较重要。那他头痛流鼻水发烧，那我们就要赶快把他身体照顾好。对对。如果人都 OK，也 OK， 没有事。阿妈比较，我感觉到阿妈，我注意她没有力气，比较没有力气哈。阿妈眼睛看，这样而已，有时候都眼睛这样哦。阿妈今年精神不是很好。对对对，因为也是老了，对不对哥？97吧。94、95。我第一次来是94哎。啊，所以现在是97。好像是97、96了。97了。对对，好像了，我也不知道。对啊，年纪很高了，很大了。
要给他戴口罩是最安全的，对不对？但是阿妈是不舒服戴口罩，老人家对，他也不知道这个车祸是怎么样，不知道这样不。知道以前人是说感冒这样的，感冒。现在是有武汉肺炎啊。那其实刚刚我觉得不是很准，等一下我们再测一测。啊，如果我想是准，一定武汉肺炎，就会中，对不对？因为晚哭哭烧，他的咳。你看我跟妹妹，她感冒人不舒服，星期四有没有？嗯我还跟她喝同一瓶饮料，嗯，结果她确诊，我没有确诊。哦，因为啊，我人有一点点不舒服，那我们再弄鼻子那个，妹妹是那个试剂滴下去啊，马上都马上就2条线，其他也是啊，，我是1条线，就是1条线，其他也是这样，马上丢2条线，很严重的是。昨天量也是还2条线。有人说阿妈一直咳或者是这样，那我觉得也没有发烧，就是你讲的比较没有力气，对不对？对，但是我也怕传染给我们哦。等一下，所以你们要注意一点。对呀，那 don't worry，台湾这个病也不是害死我们，也不是，但是台湾口罩很麻烦。到过年后就要不要要带着自己带，不带也没有关系。好了，一定我们大家都带，我们都怕。但是欧洲、美国他们都不带，他们都把它当感冒。哦。Ini aku godok banyu ya. Ini wis 3 menit kita matiin. Nah, kita kucruk-kucruk ya. Ini air garam, teman-teman. Biar nggak hitam. Tes PCR itu ada swab itu ada macam-macam, teman-teman. Ada swabnya untuk bayi kan nggak mungkin disogrok ke hidung ya, jadi memakai ada cup kayak gitu, untuk kumur atau riaknya dimasukin bisa dites, lewat hidung juga bisa. Ada beberapa metode yang saya juga kurang paham, tapi alhamdulillah selama di sini saya juga yang memakai masker yang luar biasa di dekatnya Ama. Nggak tahu tuh bagaimana itu orang-orang itu. Tenanan loh Mbak, sampai menjeru loh ping 5 loh. Ojo sembarangan. Ya. Terus iki diencepken. Sumute ning jaba. Terus dinengno sik. Ya. 2 3. Nek ama mangi ku yo. Pertamane iki siji. Bar ngono sing siji ki metu pelan-pelan ngono. Ini keadaan di luar ya. Thầy一条线，可以下来吗？真的。Oh, panas banget.
你莫讲话，搁共咸解释，你叫大叫就惨死了啊！对啊，平淡，人就自然啦，平淡。听你讲话，我就无爱。对啊，好呀，即摆咧做。一拄啊泡袂过，就来去泡。哎呦，对吧？